Ini adalah telur separuh masak. Agak-agak berapa biji boleh makan sehari. Sebenarnya anda boleh makan minimum sebiji sehari. Maksimum anda makanlah berapa banyak anda nak makan pun. 2 biji ke, 5 biji ke, 10 biji ke. Selagi anda rasa sedap, tak rasa muak dan selagi kena dengan anda punya bajet. Sebab lemak ni dia tidak ada karbohidrat. Dia hanya lemak semata-mata. Jadi dia tidak melonjakkan anda punya paras insulin di dalam darah anda. Dan bila kata lemak, bermakna dia terus ditukarkan menjadi ketone bodies yang boleh menjadi tenaga alternatif kepada badan anda selain daripada glukosa. Lepas tu dia ada vitamin B, dia ada minerals macam-macam, dia ada vitamin A, semuanya untuk kesihatan badan kita yang diperlukan oleh badan kita. Kolesterol, anda hidup zaman bila? Makanan kolesterol lah bagus. Kolesterol ni sangat diperlukan oleh badan kita. Sel badan kita ada kolesterol, macam-macam organ dalam badan kita ni ada kolesterol. Kolesterol yang dekat ujian darah yang anda tengok tu adalah juga bacaan kolesterol daripada hati kita. Nak buat hormon pun memerlukan kolesterol. Belajar lagi tentang kolesterol. Siapa-siapa yang nak kurus, telur adalah makanan yang terbaik anda boleh makan setiap hari sebab dia adalah lemak. Dulu telur ni kat rumah saya 10 biji tak habis seminggu. Sekarang seminggu 2 papan pun kadang-kadang tak cukup. Makan-makan kurus.